ialah pulau ketiga terbesar di dunia dan yang terbesar di Asia. Okey, slow lah. Saya akan mengembara sejauh 2,675 km bermula dari Kuching hingga ke Tipsah Borneo iaitu Kudat, menerokai landscape dan budaya. Nombor 2, nombor 3. Putus asa, memang terfikir nak balik. Dan juga kehidupan liar yang cantik dan istimewa. Berambung mengawak sampai ke hujung Borneo. Bagus. Selain itu, banyak sejarah yang perlu dikongsi bersama dalam misi ke hujung Borneo. Muka adalah sebuah bandar di pesisiran pantai yang berfungsi sebagai ibu kota dan juga pusat pentadbiran bahagian Muka sejak 1 Mac 2002. Ia meliputi kawasan seluas 2.5 km persegi dan juga mempunyai populasi seramai 49,900. Ia terletak di Borneo, di sebelah Laut Cina Selatan, kira-kira 3 jam dari kota Sibu. Sesampainya di Muka, terus ke tempat penginapan iaitu di Lamin Dana. Ia adalah sebuah penginapan yang berkonsepkan rumah tradisional kaum Melanau. Tempat dia agak tersorok sedikit di sebalik kampung Telian dan terletak di sebelah sungai. Lamin Dana ni dia mengekalkan rumah tradisi kaum Melanau. Jadi bila Ad sampai dekat situ, Ad rasa macam masa terhenti dan Ad kembali ke zaman dahulu. Sudah selamat sampai di Muka, di tempat penginapan Ad iaitu Lamin Dana, dan rumah ini berkonsepkan rumah kaum Melanau, rumah tradisional kaum Melanau. Dia terletak di sebalik kampung Telian, di sebelah sungai, agak tersorok sikit, tapi pemandangan dia cantik. Boleh dengar burung-burung berkicauan, boleh dengar ayam berkokok. Memang tenang sangat. Di sini juga boleh buat macam-macam aktiviti. Dan ini semua atas usaha untuk kekalkan tradisi kaum Melanau. Sebelum tu, Ad nak ke pasar, nak kena beli bahan-bahan sebab Ad nak buat makanan tradisional kaum Melanau iaitu umai. Bila Ad dah ada dekat tempat penginapan yang cukup tradisional, jadi Ad pun nak makanlah makanan yang tradisional juga. Jadi Ad diberi peluang untuk sediakan makanan tradisional tu. Ad pun terus ke Pasar Muka. Dia tak jauh sangat daripada Lamin Dana. Pasar tu pun tak adalah besar sangat, tapi pilihan ikan dia cukup banyak dan sangat segar. Bang, nak tanya, ni untuk umai kan? Ya. Ini ikan apa yang saya nampak ramai orang beli ikan ni? Ikan pirang. Satu bekas macam ni berapa gram? 150 gram. RM10 satu bekas. Boleh lah saya nak beli satu bekas boleh? Okey. Umai ni kalau kita tengok berdasarkan rupa, dia macam kelabu. Bau dia pun macam kelabu. Tapi dia sebenarnya dia menggunakan bahan-bahan bukan sesuatu yang terlintas di fikiran. Dia menggunakan ikan mentah. Tapi ikan mentah yang segar, sebab tu dia tidak berbau hanyir. Dan cara menghiris dia ada cara dia tersendiri. Itu yang menyebabkan dia menjadi hidangan yang unik. Okey, terima kasih Wan. Okay, sekarang dah beli ikan untuk buat umai dekat rumah penginapan nanti. Jom. Bahan-bahan telah pun disediakan dan bersama Ad di sebelah ni adalah Puan Andrea, pengurus residensi di Lamin Dana. Puan Andrea, apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk lengkapkan hidangan ni? Yang penting sekali adalah ikan ni lah. Kita pakai ikan pirang lah kat sini. Bawang besar, limau, bawang merah dan cili. Yang ni kita dah blend lah. Dan
sagu yang untuk kita cuba makan nanti dengan umai nanti lah. Kalau tak ada sagu, tak lengkap nanti. Oh, macam tu. Kalau nak tahu, umai ni adalah hidangan para nelayan zaman dahulu. Nelayan kaum Melanau ni, bila dia nak sediakan dekat atas kapal, ialah kalau kita guna api, dia ada risiko kebakaran semua. Jadi umai ni nak buat dia tidak perlu menggunakan api. Umai ni boleh dimakan begitu saja ataupun boleh makan dengan nasi. Boleh. Okey. Campur. Campurkan. Kita letak dalam sikit. Dan perasa. Ini penting limau. Dia meletak jus limau tu, dan jus limau tu seolah-olah memasak ikan tersebut. Wah, dah naik dah bau dia walaupun tak masukkan limau lagi. Sebenarnya umai ni kalau dah buat, kita kan tunggu sekejap, kan tunggu 30 minit macam tu baru boleh makan. Tapi orang Melanau kalau dah set, dia terus makan. Hari ni I nak jadi orang Melanau, I nak makan sekarang juga. Bismillah. Bila I makan umai tu, rasa dia memang cukup sedap. Dia macam pelengkap selera lah orang kata. Rasa dia macam kerabu ikan lah kan, macam tu. Cuba makan dengan sagu pula. Oh ya. Tapi yang hidangan ni, rasa bawang dia tu dengan limau dan cili, menyelerakan. Ni Wah, saya tak sangka rasa dia bila dicampurkan jadi macam tu. Sebab buah sagu ni rasa kelapa lemak-lemak sikit. rasa lemak. So bila makan dengan umai yang masam, Jadi dia masin, lengkap dia lah. masam masin pedas, memang rasa lengkap. Wah,